Selamat berjumpa lagi kita geng dekat episod yang baru, rakit yang baru. Tapi dekat Perigi Aceh lagi. So hari ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke rakit Wak Rip number C. So hari ni dia ada 3 rakit lah. Tapi kita pergi C dulu. Kita tengok apakah hasil kita kat sini. Jadi korang tahu kat Perigi Aceh kalau nak pergi ke rakit Wak Rip, korang kena lalu dekat ni pondok ni, sebelah jambatan ni. So korang naik, ni area dia naik rakit lah. So hari ni kita naik boat ni, nak pergi ke rakit Wak Rip. Jumpa anda kat sana tu. Alright, jom. So, bagi korang tengok fasiliti dengan environment dia seperti biasa. Area Perigi Aceh ni. Sana Singapura lah. Environment dia, fasiliti dia, semua kat sini geng. So, abang bawa korang tengok environment dengan fasiliti yang ada dekat rakit Wak Rip lah. So, sini dia punya ruang-ruang tamu memang luas. Abang rasa 10 hingga 15 memang tak menjadi masalah. Ruang besar untuk anda bersantai-santai. Korang boleh pacak-pacak road. So apa yang special kat sini, korang tengok lah. Owner buat special untuk letak udang hidup ni. Ni dia punya environment. So abang buat korang tengok, dia ada bilik tidur jugalah. Bilik tidur. So yang paling penting, korang tanya ada gas tak? Memang ada gas. Dapur semua. Yang satu lagi, dia akan menyediakan 3 tong air untuk korang pakai dekat atas rakit lah. Ada air tadahan dengan air tong besar. Selain tu, ni ada toilet juga. Environment dia, kau tengok sendiri. Environment dia dari sudut-sudut. So ni dia. So environment dekat rakit Wak Rip lah. So seperti biasa, nanti kita main jaring, main joran juga. Joran kasar ada 2 lah, UL semua. Dua-dua jarang 4 joran lah kita akan pakai kat sini. So kita tengok hasil kita. Saya tengok hasil padu kita rakit Wak Rip number C ni. Ikan pertama geng. Kitang besar. Pakai rod daripada Pioneer ni. Rod Pioneer dapat